Di mata dunia, aku cahaya yang menyuluh tawa, mencerikan yang duka. Aku manusia yang tak pernah sunyi dari senyuman, yang kononnya kuat dan tak pernah terlihat sakit. Tapi dalam diam, aku simpan hujan. Petir dan guruh aku dakap dalam diam. Setiap hari aku belajar jadi pelakon. Skripnya, senyuman. Wataknya, kegembiraan. Aku cuma harap akan ada jiwa yang sudi lihat di sebalik cahayaku, yang nampak luka yang aku sembunyikan. Sebab kadang-kadang orang yang paling ceria paling terluka. Mak, nak duit? Mak tak ada duit sekarang ni, Nim. Kita tunggu Alun balik ya. Nanti Mak minta dengan dia. Apa bising ni? Belum, duit. Kau ni duit. Aku ni mau balik kerja tu tak? Kau tahu tak duit ni untuk beli sesadik? Bagi je lah aku. Mak, Alun ni penat kerja tu tak? Mak senang-senang macam tu je nak bagi duit dekat dia. Dia bukan guna untuk belajar pun. Dia beli benda bukan Mak. Bagi je lah, Long. Nanti Mak... Aku ni dah lama sabar dengan kau tu tak? Kau gadai emas Mak. Kau jual motor aku. Kau nak duit sangat kan? Nah. Ni, ambil dulu. Anik terima Anik tu. Wah, jangan buat Mak. Biadab! Kau dah pandai tinggi suara dengan mak dengan adik kau Semua ni sebab kau bergaul dengan budak bukan-bukan dekat APG tu kan? Apa? Dia ada apa? Kalau dari dulu kau dengar cakap aku, kau takkan jadi anak derhaka macam ni. Aku? Anak derhaka? Kau tu sedar tak tanggungjawab kau sebagai ketua keluarga? Aku yang kerja, aku yang cari duit, aku yang bagi makan, aku yang bayar rumah ni. Kau mana? Mana? Sudahlah, Long. Dengarlah cakap ayah tu. Berhentilah IPG. Ikut je lah ayah tu. Ira, kau ada masalah ke?